Pernyataan masalah. Kebakaran sering berlaku secara tiba-tiba akibat instabilitas, kebocoran gas kecuaian manusia atau peralatan elektrik yang rosak. Kebanyakan permis masih bergantung kepada tindakan manual untuk mengesan dan memandang kebakaran. Kelewatan mengesan kebakaran boleh menyebabkan api merebak dengan cepat, mengakibatkan kerugian harta benda, kecederaan dan kehilangan nyawa. Oleh itu, satu kebakaran automatik yang mampu mengesan awal dan bertindak segera amat diperlukan. Abstrak. Pengesanan awal kebakaran merupakan satu inovasi sistem keselamatan kebakaran pintar yang direka untuk mengesan secara otomatik serta menghasilkan pemadam kebakaran tanpa memerlukan campur tangan manusia. Sistem ini menggunakan sensor pengesan asap dan suhu yang disambung kepada mikropengawas seperti Arduino. Apabila bacaan sensor melebihi tahap bahaya, buzzer, lampu amaran dan alat pemadam akan diaktif secara automatik. Projek ini sesuai digunakan di rumah, pejabat, makmal, stor dan bengkel. Pengenalan gas kebakaran semakin meningkat setiap tahun disebabkan faktor kejayaan dan kerosakan peralatan elektrik. Dalam kebanyakan situasi, kelewatan mengesan kebakaran menjadi punca utama api merebak. Oleh itu, teknologi automasi dan Internet of Things boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan sistem keselamatan yang lebih cekap. Pengesanan awal kebakaran dibangunkan sebagai satu penyelesaian moden yang mampu memberi amaran awal serta memadam api secara automatik dalam masa singkat. Objektif projek pengesanan asap, haba atau api pada peringkat awal. Memberi amaran segera melalui bunyi dan cahaya. Mengaktifkan sistem pemadam api secara automatik. Mengurangkan risiko kebakaran besar. Melindungi nyawa dan harta benda. Mengalahkan penggunaan teknologi pintar dalam keselamatan. Bahan penghasilan projek. Yang pertama, 2 bekas kecil dan besar. Yang kedua, 9V clip. Yang ketiga, female and male wire jumper. Yang keempat, female and female wire jumper. Yang kelima, mini DC sumber water pump. Yang ketujuh, L298N motor driver module. Yang ke-8, 9V battery. Yang ke-9, flame sensor. Yang ke-10, flexible wire. Yang ke-11, pen. Yang ke-12, buzzer. Kelebihan projek. Bertindak pantas secara automatik. Memberi amaran awal kepada pengguna. Mengurangkan kerosakan harta benda. Menjimatkan masa tindak balas. Sesuai untuk rumah, sekolah, pejabat dan makmal. Kos lebih rendah berbanding sistem komersial besar. Mudah dipasang dan diselenggara. Mesra pengguna. SDG yang berkaitan. SDG 3, Good Health and Well-being, menjaga keselamatan nyawa manusia daripada risiko kebakaran. SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure,
Menggunakan inovasi teknologi pintar dalam sistem keselamatan. SDG 11 Sustainable Cities and Communities mewujudkan bangunan dan komuniti yang lebih selamat. SDG 12 Responsible Consumption and Production mengurangkan pembaziran akibat kerugian kebakaran. Itulah, pengetahuan awal kebakaran merupakan satu inovasi yang praktikal, moden dan berpotensi tinggi dalam meningkatkan tahap keselamatan kebakaran. Sistem ini mampu mengesan bahaya lebih awal, memberi amaran serta memadamkan kebakaran secara automatik. Projek ini sisa diperluaskan ke rumah, sekolah, pejabat dan industri kecil. Dengan penggunaan teknologi seperti ini, risiko kebakaran dapat dikurangkan dan keselamatan masyarakat Dia nak